Assalamualaikum, Alhamdulillah anak-anak. Hari ni 14 bulan 10.25 Ini progress kita punya anggur. Ada buat railing untuk anggur kita. Yang depan ni untuk Makisa Panama Gold. Okay. Ini belum siap lagi. So ada lagi 2 ataupun 3 dia punya dawai yang boleh pasang. Okay. Yang untuk tepi ni kita ada, ni pun dah siap, cuma nak tunggu cat saja. Okay, anak-anak. So dapat 3 wire. So yang bahagian belakang ni pun sikit lagi nak siap. So memang ayah buat ni fokus untuk anggur. Fokus untuk anggur. Itulah. InsyaAllah nanti bila dia dah besar, dah berbuah, anak-anak boleh manfaatkan dia. Okay. So itulah. Ayah minta anak-anak nanti tolong jaga je lah elok-elok. Anggur ni nanti tak susah. Ini yang ayah buat ni yang paling mudah. Anak-anak pun tak perlu nak baja ke apa. Baja sekadar seminggu sekali pun cukup lah. Tapi ni jenis anggur liar, sangat mudah untuk jaga. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.